Okey, apa bukti inflasi berlaku ke atas RM1,055 yang saya masukkan bawah laci dan saya biarkan 8 tahun, kita keluarkan masih RM1,055. Dekat mana inflasi tuan-puan? Dekat mana inflasi tu? Bila tuan-puan belanjakan RM1,055 tu, tuan-puan akan sedar betapa betul lah inflasi ni 3% setahun ke 4% setahun. Kalau 8 tahun saya biarkan duit tu macam tu, 3% darab 8, 24% nilai RM1,055 tu dimakan oleh inflasi. Maksudnya, kalau dulu RM1,055 boleh belanja penuh 4 troli, selepas 8 tahun, dia mungkin hanya mampu penuhkan 1-2 troli sahaja. Sebab dia punya nilai sudah jatuh 3 darab 8 tahun sekitar 25%. 1/4. Boleh jelas kah? Boleh faham? So, kenapa tuan-puan masih simpan lagi dalam akaun bank? Saya tak cakap jangan simpan dalam akaun bank, keluarkan semua. Tidak. Untuk simpanan 2 tahun ke atas, saya percaya masih lagi ada ni yang tengah tengok ni. Masih lagi ada yang simpan dekat akaun bank. Bolehkah saya tahu kenapa tuan-puan masih simpan akaun bank? Kalau tuan-puan tahu tentang ilmu inflasi yang saya ceritakan ni.